Jalan itu belum siap lagi guys. Hari ini kita akan berhenti betul. Dan saya akan cuba menggunakan kemudahan di RNR sementara ni. Adakah memenuhi spesifikasi? Sebab saya dengar cerita sampai pintu dah tercabut dan sebagainya. Kita nak tengok lah ada air ke tandas dia macam mana. Dan saya pun nak buang air. Oh, jalan dia tak tar ya, masuk ke dalam. Bolehlah buat rasa-rasa nak buang air ya. Slow sikit lah. Nak tengok betul ke sampai terajang apa. Ada lagi ke yang tak bertamadun. Baru saya cakap pasal kebersihan dan akhlak ya. Nak perlu saya bebel lagi ke? Okay, saya sendiri akan tinjau. Betulkah apa yang berlaku? Ada air ke tak ada air? Kita parking depan terus. Betul ke tak betul? Oh, ada wakaf. Oh, berguna sangat. Sampai tinggal kat sini orang tu. Adakah kamera woman nak juga? Tak payah.